Assalamualaikum dan hai. Kembali lagi dalam Sembang Dapur Rasa bersama saya Aina Azman. dan saya Aida. Oh, nama penuh. Tak apa. Okey. So, lama kita tak jumpa Kak. Lama kita tak bersama. Apa khabar? Kita pun naklah buat 2 bulan sekali ke 3 bulan sekali. InsyaAllah lepas ni kita akan lebih konsisten lah orang kata kan. Manalah tahu. Okey Kak Ai. Kak Ai apa khabar Kak Ai? Sihat? Alhamdulillah sihat. Lepas-lepas raya ni kan. Lepas raya bersemangat. Kita pun tak tahu video ni bila. Mungkin lepas raya je. Okey. So sebelum kami start, kita orang nak cakap sikit lah kan kepada peniaga-peniaga di luar sana, sama ada kecil ke besar ke Sebarang atau jenama. sebarang jenama. Kalau korang Zeus ke Bos Zeus, please notice us, sponsor us please. Terima kasih. Kisah produk makanan, produk minuman atau apa-apa produk Ya betul, pun. perkakas dapur ke, sebab kita kan daripada rasa. Jadi kita banyak kalau korang boleh nampak dekat tepi-tepi ni pinggan-pinggan ke, korang yang nak boleh berkolaborasi dengan kita, betul, korang boleh contact dan DM kami dekat social media Rasa. untuk Sembang Dapur Rasa. Yes, manalah tahu kan. Oh, dan juga kita ada buat TikTok Betul. live juga. So kalau korang ada produk-produk yang korang nak Kita jual, promotekan. nak promotekan, korang juga boleh DM. Boleh DM kita juga. Betul. Yes. Okay. Panjang sangat ni kita. Oh, panjang mukadimah kita ni. Selepas raya. Nasib baik rendang saya dah turun. Rendang lah Kak dah turun? Dah Dah lama dah. Kita nak topik yang orang kata topik apa ni kita nak cakap ni Okay, sempena Hari Ibu yang dah nak dekat ni. Of course lah, bila kita cakap pasal masakan kan, kita cakap pasal masakan, kita cakap pasal makanan, mestilah orang pertama yang kita ingat adalah mak kita. yes. Kenapa mak Kak? Oi, mak lah mestilah, sebab mungkin mak orang yang pertama masa kita kecil-kecil pun dari kita start belajar makan kan, makan puri lah, bubur nasi. Puri ya, kecil-kecil makan puri. Puri kan, puri buah tu. Puri buah. Ya. Asal aku teringat pani puri Puri buah, bubur nasi kan kita mesti start dari mak kita. Air tangan mak kita yang suap ke mulut kita tu. Tapi apa macam signifikan kalau macam air tangan mak dengan makanan tu sedap? I mean makanan kat luar pun sedap juga kan. Itulah yang bukan kata apa. Tapi kalau kita travel lah mana-mana kat dunia ni pun, pergilah chef 5 bintang, hotel 5 bintang pun, memang tak akan dapat lawan air tangan mak ni. Mungkin sebab dekat mak tu dia ada elemen kasih sayang tau. Dia buat dengan sepenuh hati untuk anak-anak dia, untuk keluarga dia. Lepas tu mak ni mungkin di situ ada keberkatannya. Kan perasan tak, kita makan kadang kita makan sikit je kan, tapi rasa macam tak cukup lah, nak tambah lagi. Tapi kalau kita makan sikit pun kenyang, teringat-ringat. Kalau kat kari tu melekat bau kat tangan. Betul. Tu kan. Sebab semuanya datang daripada hati. Betul. Kita datang daripada hati. Hati yang ikhlas orang kata. Gitu. Okay. Akak kalau favourite, kalau cakap pasal makanan lah kan, apa satu makanan favourite mak akak yang akak selalu suka? Akak suka sangat. Mak masak lah. Sedap lah maksudnya. Sedap sangat. Sebab mak ni orang Melaka. Jadi tentunya orang Melaka. Apa Melaka, masakan yang ada biasanya orang Melaka. Makanan yang famous kat Melaka apa? Asam pedas. Betul. Jadi semestinya asam pedas yang sangat dirindui. Asam pedas dan kek buah kukus. Kek kukus. Kek kukus. Kek kukus tu dia memang special sikit. Kalau siapa yang tahu kek kukus ni, dia agak rumit tau buah dia kalau cara nak buat dia. Maksudnya kalau dulu-dulu kalau mak buat tu, sekarang mak tak sihat sangat, jadi dia dah tak buat tau. Jadi kita orang adik-beradik lah cuba dapatkan balik cuba lah, balik lah macam mana resepi tu. tapi tetap tak sama macam mak buat. Tak boleh, tak sama. Tak ni kot, kurang kasih sayang kot. Alamak. Akak masak tak letak kasih sayang ni. Nak cerita sikit pasal kek buah ni. Nak buat dia rumit tau. Kalau macam mak punya style dulu, macam kalau tepung tu kita kena jemur dulu. Kena jemur lah dengan matahari. Buah-buah kering tu kena jemur. Lepas tu kena gaul dengan air panas dengan dia punya gula tau. Gula Buah apa tu ya. tak boleh ambil yang macam dah. Dia memang pakai buah kering kalau kek kukus tu. Dan paling penting sekali kena kukus 4 jam. Banyak pula masa kau. Rumit nak buat. Betul. Tapi sekali-sekali apa salahnya kan. Tapi mak lah, air tangan mak tu memang gigih lah dia nak buat, sebab dia tahu anak-anak dia suka kan. Dia buat juga. Anak dia banyak demand lah.
Asam pedas nak ambil buah anak. Tak apalah sebab anak kan. Yalah kalau anak akak pun mestilah dia macam nak apa macam okey lah akak masak Kan? juga. Betul. Okay. Faham. Tak tahulah mungkin saya tak jadi mak lagi kan. So kita tak rasa benda tu. Tapi kalau macam mak saya masak, mak saya dia very workaholic lah. So, Okay. tapi dulu kalau dia selalu masak mi kari dia. Mi kari dia Mi memang kari sedap. memang marvelous Dia memang marvelous lah dia punya mi kari. Memang on top orang kata. Okey, sebut pasal air tangan ni kan. Air tangan sebab ada juga cakap sebab kita sebenarnya tak boleh tahu nak judge macam mak-mak yang bekerja dengan mak-mak yang suri rumah contohnya macam Oh ya betul. kita tak boleh judge macam alah biasa orang bekerja ni memang tak rajin masak ni tak pandai masak lah untuk Betul. anak lah. Kita masih mak. Kita kena embrace all women. Betul. Kita kena rasa yang macam dia pun kalau dia mak yang bekerja pun dia masih sediakan duit-duit untuk anak dia untuk makanan yang dibeli ataupun makanan yang dia bagi kan. So betul. memang korang kena appreciate mak-mak korang kat luar sana supaya sentiasalah bersyukur kalau masih ada mak macam benda tu yang kita terlepas pandang orang kata Betul, kan. betul. Betul sangat. Tiba-tiba. Sedih pula tiba kan. Tak ada. Okay. Tapi janganlah sesekali kita beza-bezakan working mom ke apa orang cakap suri rumah ke mak masih mak. Ya betul. Tetap masakkan untuk anak kan. tetap Walau masakkan mungkin untuk anak. Jarang-jarang masak mungkin. Ada mak memang rajin masakkan untuk anak. Betul. Tapi ada mak pula yang jarang masak untuk anak. Tapi Ya tetap ke? dia ada effort. Belakang ya ke? Tetap dia ada effort untuk masakkan untuk anak-anak dan keluarga dia. Ya betul. Lagipun mak yang bekerja ni dia sentiasa akan pastikan anak dia makan juga tau. Sebab dia macam cukup tak duit nak ni Walaupun kan. mungkin dia tak masak kat rumah. Walaupun dia mungkin tak tapi masak dia dekat akan rumah, sediakan tapi dia akan makanan. sediakan. Dia tak akan biarkan anak dia sebab dia Kelaparan. tahu makanan tu adalah benda yang paling penting untuk kehidupan seharian anak itu sendiri. Anak ke suami ke itu benda yang paling penting. Yes. betul. Jadi hargailah ibu anda lah. Okey, itu satu lah. Lepas tu satu kan nak join. Kita air tangan mak ni kan. Nak cakap mak punya resepi masakan mak ni semua. Kita sebagai anak memanglah kita macam terus je nak ambil balik contoh balik kampung kan. Kita nak mak betul. kita masak. Oh, ya, mak nak betul. tinggal makan ni lah mak masak. Mak tinggal nak makan ni. Tapi kita sebagai anak, kita ada tak letak effort ataupun inisiatif kita nak salin resepi mak kita tu. Oh, saya tak Mungkin adalah. sekarang mak kita memang masih sihat, masih ingatan dia pun okey, masih kuat nak masak. Betul. Tapi kita sebagai anak patutnya bagi ni pendapat peribadi lah kita sebagai anak kita salin resepi, lepas tu kita tengok mak kita cara mak kita masak yang masakan yang kita suka tu, kita ikut belajar cara dia masak kan. And then bila dah ada benda-benda macam tu jadi nanti malah tahu umur mak kita satu hari nanti dah tak panjang kan. Jadi kita dah tahu macam mana cara nak masak. Jadi tak adalah resepi yang sedap tu, masakan sedap mak kita tu lebur gone macam itu je. Terutama macam lauk-lauk warisan tau yang macam susu-susu rendang tok contohlah yang macam kita tahu benda ni memang autentik warisan family punya. Laksa Johor ke ataupun asam pedas, dia kan setiap family ada cara-cara dia kan. Tapi bila kita dah terlepas momen-momen kita alamak kan, contoh mak kita dah tak ada kan, alamak tak tahulah macam mana, dah tak tahu dah mak masak macam ni, kita tak tahu macam mana nak masak, dah rugi. Saya rasa saya mak Gen Z kot. Saya tak tulis lah, saya record je. Okey. Okey. Kita record kita macam cakap mengenai masak apa tu cepatlah dia macam tu. Tahu mak kita jadi influencer dek. Cakap mengenai record ni kan. Okey, nak saya petik satu. Antara selebriti yang macam bagus inisiatif dia macam Nilofa dan juga Betty Rahmat kan. Kalau tengok saya orang punya favourite IG, Hanizalika. Hanizalika, yes. Kalau tengok dia punya IG contoh macam Nilofa kan, dia macam appreciate mak dia kan, masakan mak dia yang mungkin dia nak belajar sendiri untuk record dia siap buat record, buat video. Betul. Macam cara masakan antaranya kari ikan lah, dan yang viral baru ni nasi ayam, mak dia punya nasi ayam, mak dia punya kuah masak lemak. Even macam masakan simple je pun, masakan lauk-lauk kampung biasa yang simple yang harian kita masak, tapi dia tetap record buat video untuk rujukan dia dan mungkin untuk rujukan followers dia yang tengok. Mungkin boleh tiru lah resepi mak dia kan. Resepi tiru. Resepi tiru. Menarik. Macam kita pun macam bagus juga Betul. Kalau kita tulis resepi, kita record terus tengok. So next time kita boleh refer terus kat Betul. video-video Korang jangan masakan lupa tu. letak dekat highlight so senang cari. Betul. Menarik dia Sebab kalau macam sekarang kalau kita boleh nampak mak-mak, even dia tak record mak dia ke ataupun macam mak-mak itu sendiri macam Hanizalika ataupun Nabila Huda kan. Kita boleh nampak effort macam contoh Nabila Huda yang masak bekal untuk anak dia kalau dia free, kalau dia tak ada shooting kan. Memang
macam orang kata dia appreciate those moments lah kan. Betul. Jadi next kalau anak dia nak refer pun macam mana mak masak dia boleh dulu tengok balik IG mak dia. Tengok IG mak dia. Kita sekarang zaman teknologi kan. Ya, zaman tak teknologi. semestinya buku resepi tapi ada benda-benda yang kita record tu. Jangan ingatlah benda-benda social media ni semua melarang kan. Kadang-kadang ada benda kebaikan yang korang mungkin tak nampak sendiri kan. Betul. Tiba masuk time social media je orang kan. Okey, hari ni kita nak baca sikit lah dekat komen-komen posting kita. Sebab kita ada post semalam yang macam apa satu masakan yang diorang sangat-sangat rindu dengan momen-momen yang diorang pernah lalui dengan mak-mak diorang kan. Jom kita check. Kalau Kak Ai, ada tak satu favourite masakan anakmu yang macam dia akan, kalau dia balik ke apa ke dia memang request lah. Kalau dia balik selama ke dia memang request lah. Anak saya suka makan. Dan dia suka pelbagai. Tapi macam baru ni dia request nak pumpkin soup. Mak pun teringat kan. Mak pun buat walaupun anak tak ada buatkan lah dulu kita. Kadang-kadang tapi sebab anak sekarang anak dah generasi alpha kan. Suka makanan-makanan Korea. Makanan macam kimchi jjigae lah. Apa lagi tteokbokki lah. Apa benda lah. Sampai garu kepala mak dia. Yang benda-benda yang Korea. Jadi kita mak-mak Melayu makanan tekak Melayu. Kan asam pedas. Tiba kena masak kimchi jjigae. Masak Korea ni aduh, walaupun menunjukkan nak cakap effort mak ni walaupun kita tak tahu tau, tak pandai. Jom kita buka resepi, tengok TikTok macam mana aku nak masak kimchi jjigae ni, anak aku nak makan ni. Tu menunjukkan effort tau. Sebenarnya. Lepas tu Banjalan Rasa keluarkan satu series Korean food. Untuk anak-anak generasi alpha ni kan. Tapi itulah nak tunjukkan kasih sayang mak tu kan. Sanggup. Walaupun dia tak pandai tau benda tu. Dia tak pandai masak. Even pun dia first time nak buat benda tu. Tapi sebab anak nak makan kan. Sebab family ke, sebab suami nak makan ke. Kita cubalah buat lah jadi tak jadi tu belakang kira. Tapi anak pun dia tak komplain macam tak sedap ke apa ke. Tak sedap ke. Jadi, dia appreciate lah mak dia masak. Janji dia nak tengok effort mak tu buat. Macam telinga nak makan mak dia buat kan. Sedap tak sedap tu belakang kira. Yang penting buat. Macam tu lah. Sebab saya cakap beli je lah bu. Beli je lah. Senang senang beli je lah Aina bayar. Tak apa, anak dia bayar. Okay, kita nak baca dekat kita punya posting Facebook semalam. So dia katalah, so kita orang ada post cakap lah, bila cakap pasal mak ni, mesti benda pertama kita ingat air tangan mak. So sempena hari ibu nak dekat ni, hidangan ataupun momen apa yang korang tak boleh lupakan. So ada orang lah share pengalaman dia. Dia cakap lah, setiap hujung minggu, mak suka datang rumah dan saya akan masak makanan yang mak suka. Antara masakan mak suka mi Jawa. Sebab dulu mak dia meniaga mi Jawa. Ada sentimental value kat situ. Dan mak akan puji masakan saya. Kini semua tinggal kenangan. Allah, betul. Lepas tu ada orang juga komen, pulut sambal ikan bilis almarhum Omak. Sambal tempoyak daun kayu. Mesti orang Negeri Sembilan. Bersih kampung Joram Tengkek. Tengkek kat mana? Negeri Sembilan Negeri Sembilan rasanya. Joram telah masak lomak daging salai almarhumah Omak dengan rebung manis. Banyak mak dia pandai masak. Masak lomak ayam salai Omak dengan kulit rambai kering. Kulit rambai kering apa? Ada menu buah rambai. Rindu nak makan almarhumah Omak suap. Moga almarhumah bonda dan almarhum ayahanda kami dicuri rahmatnya dengan tenang. Ada orang cakap mak goreng telur dadah pun dah auto lapor. Walaupun dah naik atas katil acah-acah tidur. So maknanya dia akan keluar balik dia pergi makan. Okay. Sebut tadi sikit lah Hina. Sebab dia cakap ada perkataan suap tu kan. Kita nak cakap itu pun air tangan mak sebenarnya kan. Mak dah masak-masak. Dan moment jadi bagi yang ada macam anak yang masih kecil tu kan. Rebut peluang suap anak dengan tangan kita sendiri. Cakap pasal suap juga, saya teringat ada satu video dekat TikTok yang dia suap. Kalau dia suap anak-anak yang dijaga tu, bukanlah dia macam apa tu orang panggil macam kidocare. Dia macam jaga pengasuh. Dia jaga pengasuh, dia bagi cakap baik-baik cakap dengan orang kan. Sama ada dah makan. Saya rasa itu yang kasih sayang kita cari sebenarnya. Sebab itu cara dia tunjuk cara kasih sayang dia lah. Kita suap tu air tangan mak tu jadi anak pun teringat kenyang makan. Betul. So saya ada a few cerita daripada DM yang orang DM kita pasal diorang punya experience. So kita akan bacakan. Kita okay, alright. So, bunyi kuali 5 pagi. Takutnya cerita hantu ke ni?
Okay, I have this one story that sekarang saya baru sedar. Dulu kecil-kecil time pagi-pagi sebelum sekolah, sebelum saya bangun, benda pertama yang saya dengar mesti bunyi kuali. Takut. Okay, belum ambil. Okay, sebab bilik saya ni dekat bawah tau. So dia memang dekat dengan dapur. So orang buat apa kat dapur ke or ada bau, mesti saya macam adalah tu nak buat apa-apa kan. So rupanya jadi nak dijadikan cerita, ada satu hari tu mak saya memang sharp seawal 5 pagi. 5 pagi 5 pagi. Kagum kan tengok kan? tak, sikit nak cakap kagum lah mak-mak yang jenis bekerja juga dan pukul 5 pagi dah bangun siapkan makanan sarapan untuk anak, bawa bekal. Jadi itulah kata memang pengorbanan mak tu. Mother-mothernya amazing orang kata. Mak saya memang sharp seawal 5 pagi. Dia akan bangun untuk buatkan sarapan untuk family saya. Dia akan pastikan semua benda selesai before semua orang keluar rumah. Husband pergi kerja, macam-macam lah, kejut anak-anak, nak kejut anak-anak bangun pagi pergi sekolah kan. Jadi mak saya ni jenis yang suara dia high note tau. So dia cakap macam ni, bangun! Nanti lambat. Macam suara Kak Elina Pagi-pagi siren dah bunyi. Pagi-pagi siren dah bangun, nanti dah lambat nak pergi sekolah. So kita pun bangun lah dengan muka tak rela. Yelah budak sekolah kan, of course lah dia malas nak pergi sekolah apa semua. Duduk makan pun sambil mengantuk je. Kadang-kadang makan pun tak habis, kadang siap merungut lagi. Tapi mak tetap buat hari-hari tanpa gagal. So sekarang bila dah besar, bila pagi tu sunyi, tak ada bunyi kuali, tak ada orang kejut, baru kita sedar rupanya yang kita rindu bukannya makanan tu sangat pun, tapi rutin tu. Dia punya rutin, dia punya effort, keberadaan dan kewujudan di sisi tu yang buat kita rindukan all those moment lah. Bila mak dah tak ada, benda-benda semua tak ada, tinggal kenangan je kita, dan hakikat yang dulu ada seseorang yang sanggup bangun awal semata-mata nak pastikan kita tak keluar rumah dengan perut kosong. Betul. Terima kasih mak. Terima kasih mak. Sarangnya apa, love. Maaf lah, saya ada injury sikit. So dah tak boleh nak buat love sangat. Okay, cerita seterusnya. Mak saya ni sedap. Itu bukan tentang rasa. Okay, dia cakap macam ni. Mak saya ni bukan jenis yang selalu masuk dapur. Tapi bila dia masuk dapur, kita semua jadi nervous. Kenapa faham tu? Okay, jadi setiap kali dia tiba-tiba rajin nak masak, memang satu rumah akan perasan. Bukan sebab excited sangat, tapi lebih kepada okay, hari ni kita nak makan apa dia macam anak-anak dia macam nervous lah. Mak dia nak masak, mungkin mak dia masak kurang sedap. Hebat sangat ke kurang sedap ke, kita kurang pasti. Okay, pernah satu hari tu dia masak sup. Dari luar dah nampak cantik dah. Ada ayam, ada carrot, ada kentang, lengkap lah kira kan. So saya pun ingat, okay, hari ni makanan ni sedap. Okay, sekali bila rasa, terus diam. Okay. Dia bukan tak sedap, tapi dia macam air panas yang ada ayam lalu je. Nak kata mak dia tak pandai sangat lah masak mak dia macam sebab tu family dia nervous kalau mak dia masak. So, sikit Anna. Tapi anak-anak jangan risau, ada setengah mak memang dia tak berapa nak mahir sangat masak. Betul. Tapi dia pandai bab lain. Dia pandai kemas. Biasanya tak pandai masak, pandai kemas. TikTok. Betul. Mungkin dia tak pandai masak tapi dia rajin kemas. Ya, betul. Lepas tu dia kata macam ada ayam lalu je. Lepas tu macam ayam tu pun dia tak sempat nak kenal sup tu. Sebab dia tak sia betul lah kan. So saya dengan adik masa tu dah pandang each other, dah dekat table tengah makan kan. Tapi semua buat fokus makan sebab tak ada siapa berani cakap apa-apa. Maklumlah mak dia garang. Garang, nak takut nak cakap. Takut pula nak cakap. So yelah orang pun dah masak kan, tapi takkanlah kita macam dah banyak komen, dah banyak komplain kan. Lepas tu mak dia tanya dengan penuh harapan, sedap tak mak masak? Lepas tu dia cakap lah, dia kata si penakut ni pun cakap lah, sedap. Yelah kan tak memasak mak dia menangis kat situ. Lepas tu tapi dia takut juga. Dia cakap lah, yelah walaupun kita dah cakap sedap, tapi kita takut juga. Kita takut esok dia masak lagi. Aduh, anak ni. Takut dia esok dia masak lagi. So tapi betul lah, walaupun kadang-kadang rasa dia macam a bit questionable, kita tetap habiskan. Sebab dalam kepala kita satu je mak yang buat. Mak yang buat, betul. So dan bila fikir balik sekarang, sup tu mungkin tak sedap, tapi moment tu memang mahal lah. Cumanya itulah, kalau boleh mak, kita order je lah lain kali. Okay, sikit I nak sebut sikit. Sebab bukan apa, berapa ramai anak-anak kat luar ni yang dah orang kata dah
dah tak berpeluang untuk rasa air tangan mak. Ya, Maksudnya betul. mak dah pergi menghadap ilahi kan. Jadi betul. sementara mak masih ada ni, ada momen, ada peluang, kita masih kira bersyukurlah dan hargailah mak tu kan yang masakkan untuk kita. Betul. Sebab sekarang teknologi, so macam banyak orang order je. Mak pun kadang-kadang penat juga kan. Tapi tak semestinya dia not a good mom pun. Dia macam more tu lagi senang. Kita sebagai anak pun kita rasa senang untuk menyenangkan mak. Betul, memudahkan macam tu, dia. memudahkan Betul, urusan dia. betul. Yeah. Dulu saya tak pernah fikir pun bekalan terakhir, sorry ya. Okay, dulu saya tak pernah terfikir pun apa yang dalam peti ais tu akan jadikan kenangan. Okay. Satu hari tu saya balik kampung lepas 2 minggu arwah mak meninggal. So saya balik pun sebab nak bersihkan rumah mak. So lepas sahaja habis kemas rumah, saya buka peti ais. Nampak ada satu bekas kecil yang saya kenal. Saya sangat kenal. Sambal kisah mak. Mak saya ni dia ada satu perangai yang dia sangat-sangat OCD. And kita tahu cara dia simpan, cara dia label tu memang kita tahulah. Jadi saya duduk depan peti ais tu lama. Saya termenung sebab dalam kepala saya satu je. Kalau saya guna, sambal tu habis. Kalau saya tak guna, jadi membazir. Faham. Jadi saya pun buat keputusan untuk masak cebisan bahan terakhir yang ditinggalkan. Aduh, Mrs. Saya- Syahdu betul No. tu sebab yang terakhir dah Itulah kan. saya pilih untuk masak lauk kegemaran arwah mak. Bila dah siap, saya duduk, saya makan. Tapi lepas suapan tu saya terus berhenti sebab saya sedar itu kali terakhir saya rasa air tangan dia. Sedihnya. Aduh, sedih lah. Betul Sedih lah episod bila- hari ni. Apa sedih sangat bila ni. bab-bab yang terakhir Bila ni bab-bab sedih lah. terakhir Kita ni. kadang tak tahu bila kali terakhir kita boleh dapat makan air tangan mak kita Ya, kan. betul. Jadi korang di luar sana sempena hari ibu ni ada masa Betul. peluang, korang spend time lah dengan mak korang, masak ke, bawa mak makan pergi keluar ke, pergi shopping ke. Salin resepi yang kita Salin. cakap tu. Record video. Tak apa, nanti bila next kita nak makan kita dah tahu dah macam Ya, mana nak betul. buat kan. Tak adalah korang dah tahu terindu-rindu. dah. Walaupun orang kata walaupun kita dah salin resepi, dah tengok video cara dia masak kan. Walaupun tak Memang sama. takkan sama Takkan 100%. sama. Tapi at least 80% tu harapnya boleh lah. Boleh lah mengubah Walaupun rindu tak, orang kata. Betul. Walaupun tak 100% kan. Hampir-hampir tu okey lah. Betul, hargailah mak anda. Okeylah, Betul. kita pun dah sampai ke penghujung. Apa nak kata Apa akhirnya? kita akhir kata kita Okey, lupa. sikit je dah nak pesan pada mak-mak yang terima kasih banyak-banyak selama ini yang masak untuk anak-anak dengan air tangan sendiri. Bukan nak kata sedap ke tak sedap ke, yang penting effort mak tu nak masak untuk anak. Terima kasih banyak-banyak sebab Betul lah. masak untuk anak dan keluarga. Dan hargailah ibu anda. So kalau anda itulah penghujung podcast kami hari ini. So kalau anda ada apa-apa nak sponsor ataupun berkolaborasi dengan Rasa, anda boleh saja DM kami. PM tepi orang kata. PM tepi di social media Rasa. Dan selamat Hari Ibu. Buat ibu-ibu, Buat ibu-ibu di luar sana. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Ingat makan. Ingat Rasa. Dan jangan lupa follow kami di social media Rasa, di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ya, betul. Dan terbaru kita ada di thread ya. Boleh Oh komen-komen ya, kat di situ. track. Ya, kalau kita nak merentan, meroyan dan apa-apa komen, berkomen-komen ke, jangan lupa berinteraksi dengan kita. Okay. So apa-apa pun ingat makan. Ingat Rasa. Bye, jumpa lagi.